jamak takhir, adakah solat asar dulu ke zuhur dulu? Bagus soalan ni. Solat jamak takhir, jamak ada dua, jamak takdim, semayang zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Apa makna jamak takhir? Jamak kemudian, semayang zuhur dan asar dalam waktu asar. Kita driving, bawa kereta nak pergi KL, sampai di Maran orang bang zuhur, Allahu Akbar. Dalam hati, aku tak nak semayang lagi zuhur, aku nak semayang zuhur dalam waktu asar. Itu panggil jamak takhir. Kita pun drive, tak semayang zuhur, kita drive lagi, bawa kereta lagi sampai di apa benda ni, apa benda di Temeloh, Allahu Akbar, asar dah. Kita berhenti kereta, RNR, semayang zuhur dan asar tadi. Faham lagi? Jamak takhir. Mana kena semayang dulu? Kalau jamak takhir, bebas. Tidak boleh, tidak wajib mana dulu. Bebas. Yang wajib zuhur dulu, semayang jamak takdim. Semayang dalam waktu zuhur. Wajib zuhur dulu, baru asar. Semayang maghrib dengan isyak dalam waktu maghrib, wajib maghrib dulu. Tapi kalau jamak takhir, bebas. Kita sampai di Kuala Lumpur, aku sekarang baru pukul 3 petang, baru di Maran, Pahang. Aku dijangka sampai pukul 6 aku nak semayang nanti. Pukul 5 di Kuala Lumpur. Pukul 5 semayang di hotel. Boleh. Faham lagi? Semayang zuhur pukul 5 petang. Lepas semayang zuhur, tak semayang lagi asar. Pergi Sogor dulu. Shopping dulu. 6.30 baru balik semayang asar. Boleh. Asalkan dua-dua semayang dalam waktu asar. Okey? Jelas. Nak buat zuhur dulu boleh, asar dulu boleh. Nampak? Kalau maghrib dengan isyak, maghrib dulu boleh, isyak dulu boleh. Kerana jamak takhir.